Okey, akak tengok banyak perkataan ajrun, hamzah jim, fathah sukun, okey. Dan huruf jim kena hati-hati supaya tak keluar angin ketika kita menyebut huruf jim. Huruf jim adalah bukan di kalangan huruf mahmusah. Sautul jim, al-jim laysa min al-huruf al-mahmusah. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر ممنون. Yang tu bunyi dikeluar angin kan. Kita tak nak bagi keluar angin pada huruf jim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذب حرف ذال jangan tekan sangat. Dengan يكذبك jangan kan. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. Itu dal Melayu kita. Kita tak nak dal Melayu kita. Apa beza dal Melayu dengan dal Arabi? ما الفرق بين دال عربي ودال ماليزي؟ Ya Allah, ihku li yaha. Cuba cerita. Apa beza dal Melayu dengan dal Arab? Siapa tahu perbezaan di antara dal Arabi dan juga dal Ajami? Dal Arabi, dal Ajami. Siapa tahu? Bagi tahu kat Cik Loni kok. احكوا لي ياها شو فرق بين الدال العربي والدال العجمي؟ دال العرب tu kena tekan lah. Doktor. Dal Arab kena tekan yok kan. Dal Arabi, dal Ajami. Dal Arabi dia guna hujung lidah. Dal Ajami kita guna kepala lidah. Nampak dah beza dia? Okey, mana lidah saya ni? Tak ada talian hayat kat sini. Wait. Oh, wait. Tahu mana? Okey, tak apalah. Wait, tak ada wait jauh. Bila kata taraful lisan, kita akan guna kawasan hujung lidah ni. Kita kata contohnya ni lidah, kita guna kawasan hujung. Hujung lidah kan. Ni hujung. Bila kita kata dal Arabi, kita guna hujung lidah ni. Tapi bila dal Ajami, kita guna yang atas ni. Ada dal Ajami. Da, di, du, ad, id, ud, Daud, kacang dal. Makan roti canai dengan kacang dal. Dal Arabi dia akan sebut da, di, du, ad. Dia bunyi dia lembut. Da, di, du, ad. الدا الدي الدو هذا دال عربي. إذا دال عجمي الدا الدي الدو, dia ada bunyi tekanan. هذا هو الفرق. Yang tu perbezaan dia kan. Jadi kalau kita baca فما يكذبك بعد بالدين, bunyi tekanan dal tu kan. فما يكذبك بعد بالدين, itu dal Ajami, dal yang bukan Arab. Dal for non-Arabic speakers kan. Jadi kita nak dal yang bunyi Arabi itu lembut. Bil-lutfi fi nutqi bila ta'assufi, sebut dengan lembut tanpa berlebih-lebihan kan. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Cuba tengok sekali lagi. Amin ya rabbal alamin.
فما يكذبك بعد بالدين. Hai, Masya Allah, la quwata illa billah. Bagus kakak. Jadi, Boleh? boleh. Alhamdulillah. Jadi dal jangan guna lagi kapla di dah, jangan. Okay, jadi kita guna bahagian hujung lidah. Okay, remember what I'm telling now. I'm talking about the letter of dal. The letter of dal in Arabic, they are not using the head of the tongue. They are not using the head of the tongue. This is for Arabs. Arabs is not using the head of the tongue. If we are using head of the tongue, the sound of dal is going to be so hard. Da, di, do, ad. This is somehow like this. So no, okay, keep using the tip of the tongue. When we say tip of the tongue, it's this area. Tip of the tongue. It still have a meat on our tongue. Da, di, do, ad. Adda, addi, addu. This is the sound of the dal. So when we're pronouncing dal with the right pronunciation, of course, our recitation will be more better, and we like to listen for our recitation. Okay, kakak, repeat for this ayah. فما يكذبك بعد بالدين. Jadi balik. Jadi balik. Jangan bagi kalau kita cakap kan, kakak jangan bagi jadi balik. Jangan bagi jadi. Kan? Jangan bagi jadi. Itu Melayu. Jangan bagi jadi. Kan? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dia bunyi tu lembut. فما يكذبك بعد بالدين. Itu masih guna kepala lidah. Gunakan hamparan lidah tu kan. Ad, hamzah dal, fathah sukun ad, dal fathah da, ad. Jadi kita rasa bahagian permukaan lidah ni, yang depan ni, daging ni, dia akan sentuh pada kawasan lelangit kan. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. Dekat biddin jadi ba'du yuk. Kan dia kakak tengok balik latih ba'du du dia lagi bunyi du dia ada dentuman yang kuat itu tak jadi. Dia kena jangan bagi hilangkan dentuman supaya tak jadi macam tu. Okey. Bismillah, doktor. Baik, silakan. فما يكذبك بعد بالدين. Okay, walaupun kita nampak hamzah ni bila kita lafaz dia, kita punya vocal cord itu akan tertutup kan. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kan hamzah fathah dia jangan sampai bunyi bunyi tersepit tu tak mau. Bunyi tersepit tu rasa ya Allah tersiksanya nak mengeluarkan huruf alif kan. Hamzah fathah dia bunyi dia relax. Walaupun kita punya vocal cord kita tertutup, tapi bunyi dia sangat relax kan. Sekali lagi, alaysallahu bi ahkamil hakimin. بأحكام أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله تبارك الله.